الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا بنسيان رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Farisatul Musan, Surah Al-Ansar, muslimin muslimat, para hadirin tetamu Allah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana karunia-Nya dapat kita sama-sama menaikkan salat fardu secara berjamaah di tempat azan dilaungkan. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga hati kita, hati yang sentiasa cintakan masjid ataupun mana-mana tempat yang dilaungkan padanya azan. Dalam kita mengerjakan salat sesuai dengan pengajian kita pada malam ini, bukan sekadar mengerjakan secara fizikal kita dengan rukun fi'linya, kemudian rukun qawli yang semata-mata bacaan, tetapi di sebalik bacaan itu ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita fahami, yang perlu kita renungi. Kenapa bacaan-bacaan tersebut dipilih dalam menjadikan ia bacaan rukun ataupun bacaan sunat dalam salat. Kita dah mulakan pada minggu lepas berkenaan dengan takbiratul ihram. Apa itu sebenarnya yang dikatakan dengan takbiratul ihram? Iaitulah takbir, dan apabila selesai kita ucapkan perkataan Allahu Akbar, maka diharamkan bagi kita mengerjakan perkara yang halal dibuat di luar salat. Itu makna utamanya lah. Kemudian kita dah tengok bagaimana kedudukan hati kita sewaktu kita melafazkan takbir. Kenapa disunatkan mengangkat tangan masa tu? Angkat tangan tu sunat saja, yang lafaz tu yang rukun. Tapi kenapa perlu juga mengangkat tangan, kedua-dua tangan tu? Bukan angkat tangan gini. Yang gini nak tanya soalan. Jadi kita dah ceritalah sikit sebanyak pada bulan lepas perkara yang berkaitan. InsyaAllah kita sambung pada malam ini berkenaan dengan doa iftitah. Kita tengok muka surat 22. Kita baca dulu lah sikit sebanyak yang ada, yang ditulis oleh penulis. Doa iftitah membangkitkan perasaan sebagai hamba apabila berdapat berhadapan dengan Tuhan Al-Khaliq, iaitu yang Maha Pencipta. Nombor satu, yang pertama, doa iftitah dimulai dengan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di permulaan salat kita dah pun melafazkan kata-kata atau
ayat yang merujuk kepada kita membesarkan Allah. Kemudian belum kita baca apa-apa bacaan yang lain, kita tambah lagi satu lagi perkataan ataupun takbir. Perkataan takbir itu semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pula lafaz pujian, kita memuji dan memuja Allah. Apa dia lafaz yang dimaksudkan? Alhamdulillahi katsira. Segala pujian itu bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Makna kita apa keadaan sekalipun, segala puji itu, puji yang macam mana sekalipun, atau puji daripada siapa sekalipun, atau untuk siapa sekalipun, sebenarnya lillah, iaitu bagi Allah atau untuk Allah, ataupun juga balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang puji kita cantik, sebenarnya kita, orang tu memuji Allah yang menciptakan seseorang tu menjadi cantik. Orang puji kita pandai, sebenarnya orang tu puji kita ataupun orang tu puji Allah yang mengizinkan seseorang itu boleh jadi pandai, boleh faham tentang ilmu yang diajar. Ataupun kita puji diri sendiri, ada juga puji diri sendiri, tak salah, sebagai melahirkan rasa syukurlah atas apa-apa perkara, bukan atas sebab nak membesar diri ataupun sombong dan seumpamanya. Ataupun lagi bila Allah puji makhluk, seperti mana dalam Al-Quran Allah puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah puji Nabi. Ayat itu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim, berada di atas akhlak yang agung. Allah puji Nabi. Tapi sebenarnya Allah puji dia sendiri. Dialah yang menciptakan Nabi Muhammad. Dialah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan akhlak yang paling cantik. Mana dia puji dia sendiri. Jadi semua keadaan puji-puji itu, sebab itulah dipanggil segala puji. Diterjemahkan dengan segala puji. Bukan satu puji je. Walaupun perkataan Alhamdulillah itu satu pujian, tapi diterjemahkan dengan segala puji. Apa saja bentuk pujian, yang 4 jenis tu sebenarnya balik kepada Allah. Kemudian datang lagi ayat wa subhanallahi bukratan wa asila, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Suci, kita menyucikan Allah. Apa maksud menyucikan Allah itu? Kita nak basuh ke? Kita nak, kalau komputer ada virus, kita nak buang antivirus ke? Ataupun macam mana yang dimaksudkan mensucikan Allah? Bermakna kita mengakui bahawasanya Allah itu suci daripada segala kekurangan. Kita mengakui dan memahami bahawa Allah suci daripada segala kekurangan. Maknanya tak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan makhluk ataupun manusia yang diciptakan oleh Allah dengan serba kekurangan. Kalau tidak kerana izin Allah, maka tak jadilah apa-apa perkara. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka jadi. Wa ma lam yasha, apa yang dia tak kehendaki maka lam yakun, tak akan jadilah. Hatta sekecil-kecil kita nak menggerakkan jari. Cuba sekarang kita gerakkan jari.
Boleh kan? Kalau tiba-tiba keras, tak boleh. Daripada siapa tu pelaku perkara tersebut? Kita kata sebab aliran darah kita tak cantik, tersekat sampai jadi stroke. Oh, stroke sebab darah dia tak berjalan, lepas tu tak boleh nak bergerak. Tapi semua itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam ramai yang untuk share, Ustaz Haryanto kena stroke. Semua tahu lah mungkin. Jadi itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ujian untuk dia. Dan bila dah berlaku, maka di situ baru kita tahu sebenarnya seseorang manusia itu kalau tidak kerana izin Allah, gagah macam mana pun, kalau Allah kata waktu tu dia tak boleh bangun, waktu tu lah dia kena stroke, ataupun waktu tu lah tiba-tiba urat saraf dia tak berfungsi, maka itulah tandanya bahawasanya kita ni ada kelemahan. Tetapi Allah suci daripada kelemahan. Itu yang dimaksudkan dengan kita berzikir Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi kita tambahkan sikit lah. Ayat itu tambah dalam kurungan. Yang dalam kurungan tu maknanya dalam hati kita. Mulut kita sebut Subhanallah, tambah dalam kurungan daripada segala kekurangan. Mulut sebut Maha Suci Allah, dalam hati kita tambah sikit je, daripada segala kekurangan sebagaimana makhluk. Barulah lagi cantik kita punya zikir-zikir itu. Baik, sebut berkenaan dengan doa iftitah, sejarah ataupun bagaimana bermulanya doa iftitah, sebuah kisah lah yang disebutkan dalam surah 23 tu pun ada. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kisah seorang sahabat yang membaca zikir yang agak kuat dalam solat. Satu hari tu dengan solat berjamaah, macam biasalah Nabi sebagai imam, selepas selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah lelaki yang baca zikir yang didengar itu? Tiba-tiba ada dengar satu bacaan yang jelas didengarlah, maksudnya kuat. Sahabat tersebut ataupun ayat yang dimaksudkan itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sebagaimana yang tertulis dalam doa iftitah yang kita baca sampai hari ini. Jadi bila Nabi tanya sedemikian, maka takutlah orang yang baca tadi tu. Pada mulanya mendiamkan diri kerana bimbang andai beliau telah melakukan satu kesalahan. Sebab Nabi tanya, bukan main-main. Macam kita lah, cikgu tiba-tiba tanya, kadang-kadang yang dah tahu jawapan tiba-tiba blur jadi. Sebab cikgu tanya, tiba-tiba cikgu tengah cakap, kemudian berhenti, tunjuk, awak tolong ni jawab. Jadi dalam keadaan tu dia rasa dia telah melakukan kesalahan dalam solat. Pada mulanya tak berani untuk menyatakan atau menyahut pertanyaan tersebut. Namun akhirnya beliau yang membacakan tadi itu mengaku juga. Kemudian Nabi kata apa? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Dalam muka surat 23 ni dia tulis terjemahan kan. Aku kagum terhadap doa ni. Dalam muka surat 23 tu ada, aku kagum terhadap doa ni. Nabi kata macam tu tiba-tiba, kerana pintu-pintu langit terbuka untuknya, untuk yang membaca tu.
Pintu langit terbuka disebabkan ucapan lafaz pujian-pujian dan tasbih yang disebutkan tadi. Apa makna ataupun apa sebenarnya istimewanya apabila disebutkan pintu langit terbuka? Secara mudahnya kita boleh faham bahawasanya waktu itu doa yang kita lafazkan atau yang kita mohon tak ada hijab antara yang membaca dengan yang mendengar, iaitu antara makhluk dengan Khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak ada situasi yang disebutkan sebagai pintu langit dibuka. Bukan sekadar buka boleh nampak sampai atas saja, tapi dalam erti kata waktu itulah Allah bersedia menerima segala doa. Jadi sebab itulah daripada hadis inilah kita boleh faham bahawasanya pentingnya doa iftitah. Jangan tinggal. Ada yang tinggal tak waktu tadi, waktu salat maghrib tadi, doa iftitah? Yang lambat, tak apalah. Maksudnya tak ada sunat dah. Okey, ini kalau bab fiqh, bila dah lambat, tak disunatkan dah untuk dia baca iftitah. Jangan sibuklah dengan yang sunat. Tapi bagi yang berjaya awal takbiratul ula, maka sangatlah rugi kalau seseorang tu tinggal doa iftitah. Sangat-sangat rugi. Sekali lagi kita tengok masuk dia satu persatu. Setelah kita dah tahu hebatnya kesan doa iftitah ni sehingga Nabi kata waktu tu langit terbuka. Sekali lagi kita tengok satu persatu masuk dia, supaya kita menghayati betul-betul doa iftitah ni. Kita tengok balik pada muka surat 22. Nombor 2, ia merupakan lanjutan daripada takbiratul ihram. Lanjutan. Nombor 3, secara tidak langsung pemikiran kita telah mengambil maklumat bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang memiliki segala kebesaran. Lepas kita dah angkat takbir, lepas kita dah angkat tangan juga sebagai tanda berserah diri. Yang kita dah sebut pada bulan lepas, angkat tangan ni tanda orang serah diri lah. Orang serah diri takut macam ni lah. Tapi kalau takut hantu lain. Takut hantu dia lari. Ataupun dia terus pingsan. Maksudnya penjahat ke apa ke, tiba-tiba jumpa dengan polis ataupun ada orang yang tengah buat sesuatu yang tak baik, tiba-tiba kita sergah dia. Inilah yang akan berlaku sebagai menyatakan saya berserah diri, saya tak buat apa-apa, saya tak boleh buat apa-apa dah. Yang keempat, doa iftitah juga umpama ikrar kita kepada Allah supaya menjadi hamba yang lurus hatinya dengan Allah. Ada ikrar yang kita tengok ataupun yang kita lafazkan dalam bacaan iftitah itu. Ada ikrar kita. Nanti kita tengok bacaan tersebut. Nombor 5, perkara ini kita lafaz melalui kosakata hanifan muslimah, iaitu hanif yang bermaksud orang yang sangat lurus hatinya. Bukan lurus benda yang ikut ya apa-apa perkara tu, tapi hatinya lurus ni maksudnya apa yang Allah suruh buat, itulah yang dia buat. Apa yang Allah suruh tinggal, itulah tindakan dia. Dia tinggalkan apa yang Allah larang buat. Dan keenam, seterusnya kita berikrar bahawa segala ibadah kita, sama ada salat dan lain-lain ibadah, hidup kita, mati kita, kita serahkan hanya kepada Allah, kerana kita tergolong dalam kalangan orang-orang Islam. Kerana apa? Kerana maksud Islam itu sendiri adalah berserah diri. Dalam kata bahasa Arab, aslama yuslimu islaman wa huwa muslim. Kalau kita belajar saraf, belajar bina perkataan, aslama maksud dia yang berserah diri.
Yuslimu pun sama juga dalam present tense. Tadi past tense, kemudian present tense. Islam kata terbitan, penyerahan diri atau berserah diri. Kemudian isim fa'il, iaitu si pelaku tu, orang yang berserah diri, dia panggil Muslim. Jadi kita ni, kalau kita mengaku Muslim, bermaknanya kita berserah diri kepada Allah. Segala ibadah kita, hidup kita, mati kita kerana Allah semata-mata. Itulah yang dinamakan dengan Muslim atau orang-orang Islam. Jadi kita, kalau di luar solat kita duk rasa lagi kita ni hebat, kita ni besar daripada orang lain, kita ni ada kuasa yang boleh nak menindas siapa-siapa dalam bila-bila masa pun, bermakna tak ada kesan apa yang kita sebut di mulut kita, tak ada kesan di hati kita apa yang kita sebut di mulut waktu membaca doa iftitah. Sebab kesannya sepatutnya boleh membawa kita kepada merendah diri, tawadhu' dan juga tidak rasa sombong ataupun berbangga diri, takabur dan seumpamanya. Baik, kita tengok dari sudut hukum bacaan doa iftitah yang telah digariskan atau yang disebutkan di dalam hadis-hadis, yang mana bacaan iftitah ada 12 jenis bacaan yang kita boleh pilih. Dalam ni dia tak nyatakan, dalam buku ni dia tak sebutlah satu-satu yang 12 tu. Cuma saya nak kongsi sikit. Yang pertama, jenis yang pertama atau pilihan yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari bernombor 744. Apa bacaan dia? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maksudnya apa? Ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah aku, wa baina khataayaya, dengan kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan, jarakkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Maksud apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jauh daripada nak buat kesalahan sebenarnya. Bukanlah kata dah buat kesalahan atau dah buat dosa, tapi kita minta jauh daripada dosa tu, bukan. Tapi sebenarnya maksud ayat ini, kita minta supaya perbuatan kita itu, segala amalan kita itu jauh daripada dosa, ataupun tak ada rasa kita nak buat dosa di hati kita. Itu yang dikatakan, jauhkanlah aku dengan kesalahanku sebagaimana kau telah jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat ni berapa kilometer? Tahu tak berapa kilometer? Timur dan barat, separuh bumi ni berapa kilometer? Kalau sini ke Mekah berapa kilometer? Tahu juga. Sini ke Mekah tu tak sampai separuh lagi, baru suku baru, ataupun 2/3, 1/3. Mana nak kata jauh lah. Timur dan barat ni jauh lah. Kalau timur dan barat semenanjung 400 km je, semenanjung Malaysia. Jadi nak gambarkan di sini, doa ini cukup besar maknanya. Kita mula solat, kita terus doa supaya selepas solat nanti, maksudnya selepas solat nanti lah. Dengan ayat ini bermakna selepas solat nanti kita nak minta Allah jauhkan daripada hati kita
untuk memikirkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat, apatah lagi nak melakukannya. Sebab itulah minta jauh tu. Bahasa mudah kita, minta jauh lah. Begitulah yang kita selalu sebut, minta jauh lah, minta simpang lah, dan seumpamanya. Begitu juga dengan maksud doa ni. Kemudian sambungan, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Jadi kita dah selalu dengar atau kita selalu baca bila waktu solat jenazah. Sucikanlah aku daripada segala kesalahan, sebagaimana kau sucikan salju putih ataupun salji daripada kotoran. Yang ni mungkin dah ada kesalahan, dan kita minta dengan hati yang merendah diri, Allah hilangkan kesalahan tersebut kalau ada. Kemudian Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Bersihkanlah kesalahanku, basuhlah supaya hilang. Digunakan perkataan irsil ni dalam sudut bahasanya maksudnya basuh. Makna kata bila basuh tu hilanglah tu. Kita makan nasi ada minyak-minyak pada kesan minyak pada pinggan, kemudian kita basuh, maka hilanglah kesan minyak tersebut. Jadi ibarat kata basuh di sini bermakna supaya hilang semua segala dosa kita yang dah tercatat. Dengan apa? Dengan air salji dan embun. Maksudnya basuhlah dengan betul-betul, basuhlah dengan pelbagai jenis cara airnya supaya hilang. Tak cukup dengan air biasa, tambah lagi air lain, tambah lagi sabun pula, tambah lagi dengan air panas dan seumpamanya. Ini antara yang mudah, bacaan yang mudah untuk kita baca, untuk kita amalkan. Kalau sekali-sekala kita tak nak baca doa iftitah yang biasa kita baca tu, dah selalu sangat baca yang sama, sekali-sekala nak tukarlah. Dah 40 tahun, dah 50 tahun solat baca yang sama je. Jadi tak menjadi kesalahan. Semua sunat. Kemudian antara bacaan lain yang ringkas, yang lebih ringkas, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, aku sucikan namamu dengan memujimu. Namamu yang penuh keberkatan. Maha tinggi engkau, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Muslim. Yang ni pendek, tapi mungkin agak payah sikit. Kataan yang kita jarang dengar, bukan jarang dengar, tapi jarang kita nak sebut sendiri. Kita selalu dengar. Dan bacaan yang seterusnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini panjang. Pernah dengar bacaan ni? Doa, dibaca doa. Allahumma rabba Jibril wa Mikail ini ada juga digunakan untuk doa untuk menghalang jin dan juga syaitan dan iblis. Itu ada antara pilihan yang kita boleh baca daripada 12 jenis pilihan bacaan doa iftitah.
Jadi kita tengok lepas ni satu persatu maksud ayat yang biasa kita baca ni lah. Yang biasa kita baca ni, kita tengok muka surat 24. Doa iftitah mengingatkan kita bahawasanya kita sedang menghadap Allah yang dibesar-besarkan, dipuji dan disucikan daripada sebarang sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah, seperti yang dah disebutkan tadi. Allahu Akbaru kabira, Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Jadi dalam keadaan kita dah melafazkan takbir sebelum tu, kita dah lafaz takbir, kita dah mengakui Allah Maha Besar, kita ulang sekali lagi menunjukkan bahawa kita benar-benar mengakui perkara tersebut. Dari sudut bacaan, pastikan tidak mematikan perkataan huruf-huruf, sebab kita baca dengan ada perkataan yang seterusnya selepas akbar, melainkan waktu takbiratul ihram barulah kita baca dengan mati Allahu Akbar. Tapi dalam doa iftitah kita baca dengan hidup ra, Allahu Akbaru. Kalau di sekolah-sekolah biasanya, kalau kita tak betulkan, jadi budak-budak baca Allahu Akbar dengan mati perkataan akbar kat sini. Jadi kita baca Allahu Akbaru kabira, sebagaimana dalam azan, sebab kita nak sambung dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama juga. Jadi ra tu kat situ jadi hidup barisnya, kecuali waktu takbiratul ihram, dengan syaratnya kena matikan Allahu Akbar. Walhamdulillahi kathira, kita dah sebut sedikit tadi berkenaan dengan puji-pujian yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Bukanlah pujian itu hanya satu semata-mata, tetapi segala jenis pujian juga adalah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah, bermaksud tadi dah disebutkan Allah suci daripada segala kekurangan yang ada sebagaimana makhluk. Tak kira di waktu mana, di waktu pagi atau di waktu petang, waktu siang ataupun malam, waktu dalam keadaan apa sekalipun, maka tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci daripada segala kekurangan. Kemudian ayat yang seterusnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, aku hadapkan mukaku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Bermakna bila kita kata kita menghadap orang yang, bukan orang, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dah sebut sebelum tu, Allah Maha Besar, maka apa lagi dalam hati kita? Masih ada lagi ke rasa sombong? Masih ada lagi ke rasa besar diri dengan pangkat kita? Masih ada lagi ke rasa benci terhadap perkara-perkara ibadah yang kita rasa berat nak buat dan sebagainya? Kita ambil contoh bila kita menghadap orang yang ada pangkat lah, ataupun menghadap raja. Waktu terima watikah imam hari tu, bulan 1 hari tu,
Bermacam-macam syarat nak kena ikut. Baju Melayu mesti kena warna hitam, tak boleh. Biru gelap pun tak boleh, mesti kena hitam. Maksudnya ada tata cara dia. Kasut kena hitam, tak boleh kasut warna lain. Stokin pun kena hitam, songkok pun kena hitam, tak boleh pakai macam ni, tak boleh. Kecuali imam-imam masjid pengurusan, dia pakai jubah kot dengan kopiah macam ni. Maksudnya penuh tertib. Kemudian nak kena ada rehearsal lagi, nak berjalan macam mana, nak bangun macam mana. Itu menghadap sama manusia. Sama manusia je. Tetapi sebab dia raja, sebab dia pangkat dia berbeza dengan kita di dunia ni, maka macam mana kita menghadap. Nak terima pula, tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat. Ada jarak dia, tanda apa ni, siap tanda dengan selotip dekat bahagian lantai tu. Kemudian kalau nak bersalam macam mana, nak terima macam mana, nak sebut apa, semuanya ada tertibnya. Jadi bila kita sebut pada konteks kita menghadap Allah ni, walaupun kita tak nampak, tapi kena ingat bahawa fa'innahu yarak, sesungguhnya dia maha melihat kamu, dia maha memandang kamu. Maka sepatutnya timbul di hati kita rasa gerun, timbul di hati kita rasa kecil kerdilnya diri kita ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita hayati betul-betul, insya-Allah solat kita tu tak ingat benda lain lah. Cuma macam tu lah. Sebab kita ada apa? Kita ada musuh yang nyata, musuh yang kita tak nampak. Sebab tu dia jadi susah tu. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan ini musuh yang sebenar-benar musuh bagi kita. Fattakhidhuhu aduwwan. Dan kita pun kena mengakui benda tu, kena buat dia jadi musuh. Kena letak dalam hati kita bahawa syaitan tu musuh kita. Nak masuk tandas kita doa jauh daripada dia. Nak buat apa-apa pun kita doa supaya tak ada gangguan. Sebelum salat pun sunat kita baca beberapa ayat doa-doa mohon perlindungan. Ada sebut dah sebelum ni. Antaranya ada yang daripada ayat Quran, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sebelum nak takbir tu, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu min hamazatis syayatin, daripada bisikan-bisikan gangguan-gangguan syaitan. Dan aku berlindung juga kepadamu daripada hadirnya dia. Dia hadir pun kita tak nak. Apatah lagi dia hadir dan juga dia buat sesuatu pada kita. Kita tak nak pun dia ada dengan kita. Kemudian lagi kita boleh baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nak terjemah lebih kurang sama jugalah. Maksudnya kita mohon supaya dijauhkan daripada segala tipu daya, bisikan dan sebagainya. Apa juga perkataan yang sesuai kita nak sebut kena dengan syaitan. Jadi sebenarnya bermula di situ lagi lah sebenarnya. Ada juga yang baca surah An-Nas, ada juga. Ataupun sekadar membaca ta'awudz yang ringkas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan dengan harapan segala apa yang kita nak buat, tunduk bangun kita, rukun fi'li kita, dan juga segala bacaan-bacaan yang kita nak baca dapat kita
kerjakan dengan tenang, dengan hati yang benar-benar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kata pada ayat kedua atau bahagian kedua doa iftitah ni, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard, dalam keadaan juga hanifan muslimah, yang mana aku berpegang teguh lagi berserah kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada golongan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Separuh daripada Fatihah setakat ni. Cuba kita diam sejenak, setengah minit. Cuba kita perhatikan betul-betul ayat-ayat ataupun terjemahan ayat ini. Cuba kalau kita baca tu dengan betul-betul memahami ayat, bukan sekadar menghafal. Walaupun buku ni cerita nak menghafal dan juga nak ingat makna tu semata-mata, tapi kita nak bukan sekadar ingat makna, tapi menghayati satu persatu, sehingga kita tak hirau dah apa yang berlaku di sebelah kita, apa yang berlaku di depan kita, di belakang kita. Tapi kalau orang sebelah baca Fatihah kuat, ganggu juga lah. Sebab tu lah ada hukum-hukum tertentu pada seseorang yang membaca tu. Kalau orang sebelah dengar, macam mana? Kalau orang kedua dengar, ada hukum dia. Orang ketiga pula dengar, ada hukum dia. Itu kita belajar fiqh. Itu pun salah satu gangguan daripada syaitan juga sebenarnya. Syaitan membisikkan kepada orang sebelah tu dengan jarum-jarum yang halus supaya baca kuat sikit, sebab jelas tu. Untuk guru kan aja tak baca Fatihah kena dengar kat telinga. Tu bisikan dia. Sebab syaitan bisik bukan suruh buat benda jahat mata-mata tu. Lebih-lebih lagi kepada orang yang berilmu. Dia bisikkan supaya antaranya kalau orang berilmu ni, supaya kita rasa megah dengan ilmu, supaya kita rasa bila kita bercakap, okey, ayat kita lah yang betul, orang lain tak betul. Pendapat kita lah yang kena ikut, pendapat lain tak betul semua. Itu lagi bahaya daripada dia suruh buat jahat. Dia suruh buat jahat, maknanya untuk kita yang berakal waras ni, kita fikir dulu. Tengok tengah puasa contohnya, tengah hari musim panas. Panas kat Malaysia okey lagi. Dua panas kat negara Arab bulan 7. Macam mana panas dia, dengan keringnya. Kita pula duduk seorang-seorang kat rumah, balik daripada kelas. Macam mana? Walaupun kata syaitan diikat bulan Ramadan, tapi kenapa ada juga ramai yang tak puasa? Kenapa ada juga ramai yang buat maksiat dalam puasa? Jadi kita tangguh dulu pada separuh bahagian ni. Kita nak sambung nanti pada pertemuan akan datang. Separuh lagi dari sudut makna dia, kemudian dari sudut falsafah di sebalik bacaan doa iftitah. Bahagian pertama apa di sudut kelebihannya, yang mana kalau kita nak sebutkan sikit, yang pertama membuka pintu keikhlasan. Membuka pintu keikhlasan. Doa iftitah adalah ikhlas seorang hamba untuk kembali kepada keadaan fitrah dan suci daripada dosa. Sebab kita dah mohon ampun awal-awal lagi. Kalau kita baca contohnya jenis bacaan yang disebutkan tadi, iaitu yang salah satunya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebab apa? Kita minta awal-awal lagi supaya kita dijauhkan daripada dosa. Bukan kita minta semata-mata
nak hapuskan dosa, tapi nak buat dosa pun kita minta supaya tak berlaku dia tu. Jauh. Dijauhkan sebagaimana timur dan barat. Jauhnya kita dengan situasi nak melakukan maksiat. Kalau ucapan yang benar-benar ikhlas, mudah-mudahan berhasillah kesan dia selepas solat. Mudah-mudahan itulah harapannya. Sikitlah kita sebut sikit dari sudut kelebihan tu membaca doa iftitah. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Separuh lagi huraian maksudnya secara ringkas, dan juga kita nak sambung sikit lagi nanti kelebihan membaca iftitah dan juga kesan doa iftitah dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang disampaikan dapatlah kiranya mengambil manfaat daripadanya, walaupun sedikit. Mudah-mudahan sepanjang masa, panjang tempoh kita berada di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita dengan mengurniakan ilmu-ilmu yang sepatutnya, dan juga natijahnya Allah mengurniakan ganjaran yang selayaknya kepada kita sebab kita berada di majlis ilmu ini. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.